Kadang-kadang lebih kurang sejam lebih ikut termasuk waktu kecelakaan. Jadi silakan yang berapa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'ina ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama saling ingat memperingati antara satu sama lain. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Khususnya zaman sekarang ini, zaman yang penuh dengan fitnah. Dan fitnah yang kita hadapi pada hari ini, kita kena hadapinya dengan fakta. Kita tak boleh nak lawan fitnah itu dengan sembang tanpa fakta, bahkan persepsi. Kita sekarang ini nak pastikan yang syiar Islam itu dapat dilakukan atau dimakmurkan sebaik-baik mungkin. Alhamdulillah, masjid-masjid di surau dan masjid-masjid surau di Selangor, di Kuala Lumpur, di seluruh negara, alhamdulillah sangat banyak, tak kurang 18,000 masjid dan surau, tak kurang. Cuma sekarang ini nak ramaikan itu tempat. Kalau dekat Bukit Bintang, orang mandi air itu tak payah bawa bas, dia orang boleh datang ramai-ramai. Betul? Tak payah, mana ada bas-bas pergi. Bila nak buat selawat je, kena bawa bas budak tahfiz dekat 3-4 bas. Bawa budak-budak agama pergi kat situ. Bang, masih belum sampai. Nak pergi kelab malam, tak payah hantar bas, dia orang akan sampai. Nampak tak? Nak datang masjid, kena sembelih seekor lembu baru sampai. Maknanya kita tak sampai lagi bagaimana kita nak lawan, nak tunjukkan, nak buktikan yang kita ni betul-betul ikut syariat Islam. Nak buat masjid surau cukup ramai. Sebab apa? Sebab dia orang minta saya untuk promokan masjid dan surau. Nak minta dana. Dekat Shah Alam, masjid dia orang minta dekat 30 juta. Tak cukup lagi. Tak boleh buat lagi. Kalau 30 juta, bermakna kena ada akaun, dalam akaun 15 juta baru boleh start jalan. Kan? 30 juta. Dekat kawasan Bangi tu, asal 26 juta, dah jadi 30 juta. Masih tak siap lagi. Masjid besar, tapi bila pergi semayang tak ramai buat. Jadi syiar itu ada, tetapi bagaimana kita nak melaksanakan. Itu sebabnya di bulan-bulan Zulhijjah ini ada beberapa perkara yang kita nak ambil sebagai pengorbanan. Sebab tajuk kita tu pengorbanan yang kita nak ambil daripada ibadah korban. Baru ni masa bulan Ramadan, pengorbanan di bulan Ramadan. Alhamdulillah lah, masjid penuh, surau penuh, orang baca Quran tiap-tiap hari, khatam Quran. Apa ni nak khatamkan Quran 30 hari tu. Habis dia Ramadan, dah Quran pun dah berdebu dah. Yang baca orang tua-tua lah, budak-budak muda ni. Tapi kalau masa time Ramadan, saya pergi pusing satu Malaysia, tanya
baca Quran. Alhamdulillah, hari ni dah 15 juz sebab dah 15 hari. Budak muda, budak tua, semua sama je. Sebab apa? Environment, budaya. Selepas tu dia stop. Ni dia mula datang balik dah. Bila? Zulhijjah. Lepas ni dia akan masuk balik Maulid Nabi. Lepas tu hijrah. Oh, semua tu semangat. Memang kita akan buat selalu. Tapi macam mana kita nak konsisten? Sebab Nabi SAW ingatkan kita, ma min ayyamin amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Bulan Zulhijjah ni, 10 Zulhijjah ni, apa ni 10 hari Zulhijjah ni, tuan-tuan, tidak ada amalan yang paling Nabi suka kecuali amalan-amalan pada 10 hari ini. Sehingga sahabat tanya, "Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Adakah termasuk jihad pun tak boleh nak lawan amalan tu? Nabi kata, "Wala jihad." Termasuk jihad fi sabilillah, kecuali dia pergi dengan amal, dengan hartanya, dengan jiwanya, dan dia tak kembali. Masuk mati syahid, dia tutup dia lawan lah. Tapi amalan tu, ini antara yang hebat. So, apa benda yang kita nak kejar sebenarnya? Apa benda yang kita nak dapat pada hari-hari korban ini? Kata para ulama, pertama, tahqiq al-ubudiyah lillahi ta'ala. Al-udhiyah i'lanun lil khudu' bi amrillah wal imtisal. Pertama, ibadah korban ni, kalau bulan haji, musim haji, Allah nak tunjuk nak tengok sejauh mana kita boleh melaksanakan segala arahan Allah. Contohlah, tuan-tuan, kalau pergi haji ni, tuan-tuan, tak ada beza sangat sebenarnya dengan umrah ni. Sama je, cuma amalan-amalan hari tasyrik tu yang kena ikut. Daripada hari Arafah sampai habis tasyrik. Itu yang berat tu. Bermula dengan Arafah. Kalau fikir balik kan, kenapa aku nak kena duduk situ Apa beza aku pakai baju dengan aku pakai kain ihram? Orang pergi haji tahulah. Saya duk bawa orang pergi haji, macam-macam orang saya jumpa. Ada yang terlalu bijak pun ada. Bila terlalu bijak, nampak bodoh kat sana. Ada orang pergi tu memang bodoh. Buat, cakap, lagi menampakkan dia bodoh. Ada yang cakap, ni untuk apa semua ni? Yang kita duduk ramai-ramai kat sana, untuk apa sebenarnya? Sebenarnya perlu ke kita duduk daripada tengah hari sampai petang? Untuk apa? For what reason? Ada yang tanya, tawaf wadah masa musim haji pun kena buat. Tawaf wadah ni. Ada yang kata, kebetulan flight dia tu, dia kena pergi airport pukul malam. Jadi dia kena keluar daripada Mekah tengah hari ataupun pagi. Nak tak nak, dia kena tawaf tengah-tengah panas. Orang pun itu dia tak terima tu. Dia kata, apa pasal aku nak kena tawaf ni? Nonsen lah, tengah-tengah panas tawaf. Kenapa tak boleh buat semalam? Dia marah pula. Dia marah pula fatwa tabung haji tu. Asal dulu 3 jam. Lepas 3 jam kena buat balik. Lepas tu 4 jam kena buat balik. Sekarang ni dekat fatwa dah lambatkan lagi. 8 jam, 6 jam. Dia ikut fatwa tabung haji. Dia tak sama. Untuk apa? Memudahkan orang. Ada orang kata untuk apa? Ada yang kata duduk dekat Arafah. Apa benda ni? Tak ada apa pun. Tu tanda-tanda. Ada yang saya jumpa tu, ni dekat Mina. Waktu best lagi. Profesor. Dia pergi dengan muassasah. Saya pergi dengan bawa jemaah ikut travel. Bila sampai dekat masa nak beratur tu, dia travel tak travel sama je, beratur sama juga. Tabur dekat tandas tu. Beratur panjang ni. Ada dalam 8 orang kot. Saya nombor 9, dia nombor 8. Beratur nak masuk tandas. Semua menuju ke kencing punya tempat. Dia boleh cakap apa tau? Dia kata, bodoh kerajaan Arab Saudi ni. Ini last saya datang ke tempat macam ni. Macam ni dia layan saya. Tetamu Tuhan. Dia marah. Saya terkejut. Termenung saya dia cakap macam tu. Dah lah dekat Mina. Kita tengah bermabit di Mina hari kedua.
Dia boleh kata, apa ni kalau tetamu macam ni ke cara layan? Dia marah. Saya tanya, Prof marah siapa ni? Saya marah kepada Arab Saudi. Yelah, marah ke Arab Saudi pun apa boleh kita buat kan? Dan saya duk bawa jemaah daripada tahun 90-an sampai sekarang. Macam ni lah beratur dia. Dia nak marah, dia kira apa? Tapi start daripada tu dia balik, dia tak pergi dah. Sebab dia dah janji. Dia kata, aku balik takkan datang lagi tempat ini. Tak tahu lah, memang dia tak pergi pun. Saya jumpa dia tahun 2011. Haji 2011 saya bawa jemaah. Tak jumpa dah lepas tu. Saya tanya, Prof tak pergi lah? Tak. Hati tak terbuka langsung lah. Sebab apa? Sebab berada di tanah suci kau bercakap macam tu. Dia dapatlah haji. Tapi haji tu haji mabrur ke tidak? Wallahualam. Sebab itu dia panggil syiar. Allah suruh buat je lah. Nak cakap apa ni? Kalau nak ikut logik, subuh tu pun sepatutnya bukan 2 rakaat. Patut 4. Patut isyak ni 2 rakaat. Sebab isyak orang letih. Betul tak? Balik pejabat jam lagi sampai-sampai nak sembahyang 4 rakaat. Apa ni? Tak logik langsung. Esok subuh buat 6 rakaat pun tak ada masalah. Bang, tak boleh sebab itu ta'abudiyah. Buat ibadah korban sama juga. Kenapa? Apa bezanya ibadah korban pada hari raya korban dengan sembelih hari biasa? Katakan saya beli kambing, saya beli lembu, saya sembelih sekarang. Pahala tak sama macam hari raya korban. Betul tak? Tapi kenapa kau kejar hari raya korban? Sebab itu adalah arahan. Kita tak boleh fikir. Itu nak bagi tahu tahqiq al-ubudiyah lillah. Sebab Allah suruh. No. Tak boleh komen lah. Orang perempuan sama juga. You all ni kenapa pakai tudung? Aurat. Allah suruh kan? Kalau ikut kan perempuan dengan lelaki apa bezanya? Zaman sekarang lelaki pun bahaya kalau nampak aurat. Boleh dirogol. Lelaki rogol lelaki sekarang. Tak boleh nak selamat lagi tadi. Enggak, kena liwat lah pun. Perempuan pun tak selamat, lelaki pun tak selamat. Tengok lelaki badan sadar. Mulut dia apa benda. Yang tengok tu lelaki. Zaman sekarang tu saya kata zaman fitnah sekarang ni. Dalam TikTok tu budak-budak tu live. Orang tanya, kau tak mau kahwin? Ni TikTokers ni. Kau tak nak kahwin? No. I'm gay. So what? Direct bagi tahu dalam live. I'm gay. So what? So ambil kau. Punggung aku bukan untuk imam punya. Dia siap marah lagi. Dia marah sebab apa? Sebab orang tegur dia. Liwat tu haram. Haram apa benda? Ini kebebasan. Kan? Yang you marah-marah sangat kenapa? Punggung you ke? Sudah dia cakap gitu kat kita. This is mine punggung. Dia kata. Sudah. So what? So what tu yang penting kepala dia tu. Tangkap khalwat. Bila tangkap khalwat, dia kata kenapa nak tangkap ni? Kami sama-sama suka kot. Tu yang ketua Polis Kelantan marah tu. Kan? Ketua Polis Kelantan kata bila tangkap dia kata kami sama-sama suka. So apa masalah dia? Ada yang antara kami report. Tak ada kan? Tak ada, janganlah nak tangkap kami. Kebebasan. Dia ke situ tahu. Sebab itu arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikutkan, lelaki pun kena pakai tudung. Kan? Perempuan pakai, apa beza lelaki dengan perempuan? Perempuan tengok lelaki bernafsu, perempuan tengok lelaki tengok perempuan nafsu. Kalau ni sama je. Kena tutup lah ke? Tak. Tapi tak. Aurat lelaki berbeza dengan aurat perempuan. Orang perempuan lagi panas kalau nak ikut kapal. Dengan bajunya, dengan tudungnya, dengan kain dalamnya, dengan baju dalamnya, lepas tu dengan scarf dalam, semua dalam ada. Dah, musim haji bang, 49 darjah Celsius musim haji. Orang perempuan tetap kena tutup macam ni. Betul tak? Kak, panas gila bang. Tu kau jangan guru-guru orang perempuan kat sana masa tu. Tengah panas. Tengah panas, dia kira apa? Laki kira nak gelak, pakai kain ihram. Kau tak apa, dia tarik, hilang habis semua kain. Nak bagi tahu, nak tunjuk tahqiq al-ubudiyah. Allah nak tengok sejauh mana kau ini taat dengan segala arahan Allah. That's all. Kau tak payah cakap banyak lah. Faham tak? Tu kat situ. Banyak lagi. Kalau nak cerita kat Mekah ni tuan-tuan.
Tak tahu nak cakap. Contoh, cium Hajar Aswad. Hajar Aswad sunnah cium. Tapi kena ingat, bila kau cium, adakah yang mengampunkan dosa itu adalah Hajar Aswad? Tak kan? Yang mengampunkan dosa adalah Allah. Tapi kau pergi cium. Tu Umar kata, kalaulah aku tak nampak Nabi Muhammad cium, nescaya batu ini aku lempar fi dakhilil wadi. Aku lempar batu ini di dalam lembah. Sebab apa lempar? Sebab batu tidak memberi apa-apa kebaikan pada kita, betul tak? Tapi Nabi cium. Kerana apa? Kerana itu adalah amalan sunnah Nabi SAW. Itu je. Tu orang cium juga Hajar Aswad tu. Tapi kalau kata dah ramai macam ni, jangan cium. Jadi haram pula kalau kau cium, masuk kain ihram, keluar tak ada kain. Saya selalu pesan dah jemaah, jangan masuk cium. Tak payah. Yang pergi tu biarlah orang-orang Arab, orang Bangladesh, orang Pakistan, orang India, orang kulit hitam daripada Afrika. Tapi kita orang Islam, Melayu tak payah. Ada yang pergi tuan-tuan, saya cakap jangan. Saya dah cakap, ni perempuan tau. Saya tengah tawaf, ustaz saya nak pergi cium. Jangan. Orang tengah ramai. Dia lawan. Saya pergi tu tak ikut arahan. Dia pergi cium juga. Saya tengah tawaf sampai dekat Hajar Aswad nak angkat tu. Saya nampak macam ada seorang perempuan duduk atas orang. Tengah terbang atas tu. Orang tolak dia. Aku rasa macam, macam aku pernah tengok kain ni. Jemaah aku. Jemaah perempuan tu dah kena tolak ke atas dah. Habis semua badan kena pegang. Perempuan. Tu kata dah jadi haram dah. Cium jadi sunat bila ada peluang dan ruang. Tetapi bila tidak ada peluang dan ruang, mendatangkan mudarat, hukum bertukar jadi haram. Sampai orang peluk kamu, sampai orang ganggu kamu punya maruah. Tak boleh. Nampak tak? Itu Islam. Tengok, itu yang pertama. Itu sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran cukup jelas, fasalli li rabbika wanhar. Hari raya korban, kau lepas sembahyang, buatlah ibadah korban. Situ nak bagi tahu adalah arahan. Satu. Nombor dua, daripada ibadah korban yang kita boleh belajar, ia adalah ihya as-sunnah. Menghidupkan sunnah. Sunnah Nabi ni luas. Tuan-tuan kena faham sunnah itu luas. Jangan faham sunnah hanya sekadar duduk dalam masjid, berzikir, semayang berjemaah. Itu je sunnah. Tak. Sunnah ni luas. Sunnah jual beli. Itu sunnah. Betul tak? Sunnah jaga kebersihan. Itu sunnah. Tapi malangnya sunnah itu hanya dilihat. Semayang, pakai jubah, simpan janggut. Lagi apa lagi? Pakai serban, pakai kopiah, pakai songkok. Lagi apa lagi? Kahwin dua. Itu sunnah. Saya mengikut sunnah Nabi. Kahwin dua, tiga. Tapi kau tak ikut sunnah Nabi yang lain. Nabi adil. Kau tidak adil. Mana sunnahnya? Sunnah ni semua menyeluruh. Itu sebab macam bila sebut tentang sunnah ini cukup luas. Cara makan sunnah. Contoh, kita jangan perkecilkan sunnah. Contoh betul Nabi SAW makan apa? Makan dengan 3 jari dalam syama'ir Rasul. Kan? 3 jari. Tapi tuan-tuan kena faham macam mana Nabi makan dengan 3 jari. Makan apa? Makan roti. Saya selalu sebut, Nabi makan roti. Ini makan nasi dalam talam pakai 3 jari, apa nak jadi? Tu nampak yang Islam itu tak cantik. Betul tak? Dah lah makan 3 jari. Nasi dengan sup pula. Tak kena. Nampak? Sunnah Nabi SAW. Pakaian. Sunnah, tutup aurat. Tengok haji, pakai baju kuning atas bawah. Mentang-mentang dia Jabatan Kerja Raya, warnanya kuning.
Memang kuning dulu kini dan selamanya. Tengok. Sunnah tak ni? Sunnah. Sebab apa? Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah cantik dan suka pada orang yang cantik. Cantik. Sunnah. Yang paling penting sunnah tu kat mana? Menutup aurat. Simple. Sunnah Nabi ya. Bekerja, sunnah. Cari rezeki, sunnah. Berniaga, sunnah. Tapi kita berniaga, adakah kita berniaga dengan amanah? Kat situ, kat mana sunnah? Pakai kopiah, tapi berniaga, menipu. Kira sup yang dimasak semalam punya sup, tapi dia bagi tahu dekat orang pagi tadi masak. Itulah menipu. Man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu bukan daripada sunnah aku. Senang. Orang putih direct. Dia tak pandai nak. Dia kata semalam, esok pagi-pagi. Kalau pergi dekat Mesir, kalau you makan dia punya McD ya. Sana McD orang Arab terkenal. Kalau bawa jemaah travel, dia orang dah muak dah makan nasi Arab ni. Dah muak dah, makan kebab tu, dah tak nak dah. Dia orang nak makan McD. Pergilah makan McD. Makan McD, ayam semalam dia panaskan. Dekat sana, ayam semalam. Kat Malaysia tak ada. Dia akan goreng balik. Sana dia akan panaskan apa yang baki semalam. Tu saya kata, kenapa dah kau panaskan yang semalam? Malis, mafi syait. Al-muhim halal. Dia kata halal. Itu menipu namanya. Kalau kat Mesir lagi best lah, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dia tipu atas darat dia bagi. Kalau kita beli ayam, nak gemukkan ayam tu, dia akan buka mulut ayam tu full ni apa kan? Kacang apa? Kuda. Kacang kuda. Dia rebus kan? Dia buka mulut itik, dia buka mulut ayam tu subat. Nyut subat. Sebelum sembelih tu, kita datang, okey nak tengok ayam ni besar sikit, anak yang ni. Dia pun ambil ayam tu, timbang. Baru lepas sumbat. Jadi ayam tu, bila dia sembelih, keluar balik semua apa yang dia sumbat. Yang penting berat. Bila saya kata, wallahi ya ukhta, haram. Ada ghash. Saya kata, ni tak boleh ni. Masa saya kat Mesir tahun akhir. Saya kata, ni tak boleh ni. Mana boleh sumbat tu, haram, dosa ni, menipu. Wallahi ya walad, ma fi ghash. Wahai budak, mana menipunya? Kau nampak tak aku sumbat tadi? Nampak? Aku tipu tak? Kau tengok kan aku sumbat kan? Aku tak tipu. Aku sumbat tu kau tengok. Kau nak beli. Kau yang redha. At-tarabi. Dia kata ada berlakunya redha antara penjual dan pembeli. Kau dah nampak aku sumbat, kau terima. Mana kau? Oh, dia tahu hukum juga. Tuan-tuan, jadi dia ambil ayam dia timbang. Dia kira apa? Semua kedai buat macam tu. Penipuan. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan, sunnah Nabi tu luas. Jangan ingat sunnah Nabi ni, bila pergi Mekah, beli jubah, sunnah Nabi. Tak. Kalau pergi Kuwait, saya pergi mesyuarat kat Kuwait, pakai jubah masuk kelab malam. Pegang tasbih. Saya duduk Arab lama, 11-12 tahun. Kalau kat Lebanon tu, orang Kuwait pergi Syria, Lebanon, dulu sebelum Syria perang, Syria ni dia panggil Jannatul Ta'am wa Jannatul Nisa. Dia panggil. Saya dibesar kat situ. Orang Kuwait, orang Dubai akan datang dengan kereta mewah. Dia akan ambil perempuan-perempuan untuk dizinainya. Datang pakai jubah, sebab jubah itu adalah pakaian rasmi dia. Dia pergi Lebanon, masuk dalam kelab malam, pegang tasbih ni, nari mingga malu, pusing. Itu bukan nasyid tau, itu nyanyi lagu cinta. Tasbih pun pusing tu, pakai jubah. Sebab itu adalah budaya. Saya jalan dekat Damsyik, di bandar Damsyik tu, berjalan daripada Treasure Bus nak pergi kuliah dekat masjid dekat Amawi, Masjid Amawi. Jadi kena jalan jauh sikit. Tengah-tengah jalan orang pakai jubah.
Dia pegang, saya pegang buku tafsir, saya ingat lagi masa tu. Pegang buku tafsir. Jalan-jalan, orang Arab datang. Pakai jubah. Bedak madam. Tahu tak madam tahu tak? Kau nak perempuan? Aku ada. Aku pegang buku tafsir, tengok. La. Anak talib syar'i. Saya bagi tahu, aku pelajar syar'i. Oh, khalas, afwan. Minta maaf. Tapi pakai jubah. Kau pakai jubah, jual perempuan ni panggil apa ni? Apa? Ibu ayam. Bapa ayam ke ibu ayam bapa ayam ibu ayam lah. Sana biasa. Di mana sunnahnya? Sunnah ini adalah bagaimana kau mengaplikasikan perkara tersebut. Itu sunnah Nabi SAW. Idza hadasa kadzaba. Itu bukan sunnah Nabi. Kau bercakap menipu je. Itu bukan sunnah. Idza wa'ada akhlafa. Bila janji tipu, tak pernah tepati janji. Itu bukan sunnah Nabi SAW. Sebenarnya sunnah ini cukup luas. Oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, bila kita lihat ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi, antaranya kita nak hidupkan sunnah Nabi apabila kita melakukan ibadah korban. Itu satu sunnah. Nanti saya akan jelaskan di mana sunnah itu. Kemudian kita buat ibadah kat sana tu. Duduk dekat Arafah, itu sunnah. Muzdalifah, sunnah. Dekat Mina, itu sunnah. Tawaf, sunnah. Sa'i, sunnah. Tahallul, itu sunnah. Tengok, nampak tak? Haji tamattu', sunnah. Haji qiran, sunnah. Haji ifrad, itu sunnah. Oh, sunnah itu luas. Tetapi Allah tunjukkan yang terbaik untuk kita ikut. 2. Nombor 3. Allah Subhanahu wa taala nak tengok apa? At-taqwa hiyal maqsudul azam. Pertama, ketakwaan yang Allah nak. Sebab itu Allah bagi tahu dalam Quran. Tuan-tuan, la yanalullah haluhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surah Al-Hajj ayat 37. Tuan-tuan, sembelih tu, tuan-tuan, Allah bagi tahu ni, aku tak nak pun daging daripada kau punya sembelih, aku tak nak pun darah daripada apa yang kau sembelih. Yang aku nak takwa. Dekat mana takwa tu? Ni masjid kita berapa ekor kambing? Berapa ekor lembu? 21 ekor? Masya Allah, Alhamdulillah. Berapa seekor lembu? Berapa kutipan? 860. Satu bahagian. So 860 kali 7 berapa? 860 kali 7. Oh, 880, bukan 860. 860 880. 880, oh ada khilaf. Kali 7. 6160. Harga lembu berapa? Harga lembu berapa? Dalam 59. Semua 21 ekor tu semua harga sama. 5,900. So ada baki 260 je. Betul tak? Bila 260, dekat situ ketakwaan. Pihak masjid beli yang betul-betul besar, 5,900. Dia ikut kilo. Lagi mahal lembu, harga lembu, lagi besarlah lembu tu. Ada yang kutip RM900. Baru ni saya jumpa satu masjid, sebab saya semua masjid saya pergi, saya akan tanya berapa dia punya lembu dia. Harga kutipan berapa, harga lembu berapa. Ada yang satu saya pergi masjid tu, dia kutip 900. Harga lembu dia 4,600. So ada lebih kurang RM2,000 lebihan. Saya tanya AJK, bila you beli 4,600 tu, jemaah tahu tak? Oh, tak tahu. Jemaah tak perlu tahu. Siapa cakap? Siapa cakap jemaah tak perlu tahu? Ini yang gaduh jemaah masyarakat dengan AJK lembu. Sehingga mereka dinamakan lembu.
Kan? Gaduh lah. Macam ni, ada 260 lebih, kurang lebih. Lebihan. 200 tu, kena bagi tahu jemaah. 200 tu adalah kos pengurusan. Kalau 260 kali 21, mana ada 5,460. Kos pengurusan daripada seekor lembu 200. Kalau tadi 2,000 lebihan kali 10 ekor dah berapa dah? 20,000. Mana pergi duit tu? Dekat sini perlunya kepada sunnah Nabi SAW. Iaitu jual beli tidak berlaku penipuan. Menguruskan juga tidak berlaku penipuan. Nampak tak? Dia sebenarnya jadi gaduh ni bila jemaah tak tahu. Kalau tuan-tuan macam AJK masjid tu, dia ambil beli lembu 4,600. So ada baki lebih kurang berapa susah kira banyak-banyak. Dia ambil 900 kali 7, 6,300 kali 10, 63,000. Okay, 6,300 tolak 4,600 tadi. Mana ada 1,700. 1,700 tu dia bagi tahu saya siap AJK. Bayar pengurusan. Bayar pengurusan dipecahkan lagi. Bayar tukang sembelih. Bayar budak-budak melapah. Sebab yang ada yang menyumbang ni semuanya, semua tua-tua. Nak melapah, nak memotong, nak ini, semua dia ambil budak-budak universiti tolong buat. Dia ambil budak-budak muda, bayar. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Boleh kalau ambil daripada kos tu, tak ada masalah. Sebab dia bukan ambil daripada daging. Yang jadi haram tu, ambil daripada daging. Kutip 4,600 daripada daging-daging yang diagih-agih tu, bagi tukang sembelih satu, dia upah, itu haram, tak boleh. Tapi kalau ambil daripada kos, bagi tahu siap-siap daripada 900 tu, daripada 1,700 tu, ini kos-kos dia. Dan akhir sekali ada lebihan RM500. 500 tu masuk dalam tabung surau. Boleh tak? Semua puas hati tak? Mati. Saya pun mati. Sebab saya tak ada masa nak ambil lembu simpan ke rumah saya. Dan saya tak ada masa nak tolong sembelih, nak belah-belah. Tak sempat. Ada 20 ekor, 30 ekor. Perlu kaki tangan yang laju. Perlu kaki tangan yang profesional. Kalau semua jenis pegang pisau, bila nak siap? Betul tak? Akak-akak kat dapur nak masak pula, perlu seorang yang pandai masak. Kena bayar. Semua bayar. Tambah-tambah sekarang ni Selat Hormuz tutup. Perlu bayar sebab lembu-lembu melalui situ. Sekarang ni semua jadikan Selat Hormuz. Tak faham saya. Selat Hormuz sikit-sikit mahal. Karipak ni mahal. Mahal lah Selat Hormuz. Karipak pun melalui Selat Hormuz. Aku kata dia orang ni habis diguna Selat Hormuz. Betul? Tu sunnah Nabi. Sebab Nabi SAW dia ajar kita, bila kita buat suatu benda tu, nak ketakwaan. So kalau bayar sikit pun Allah terima, awak bayar banyak pun Allah terima, awak ambil satu bahagian Allah terima, awak ambil seekor pun Allah terima. Yang penting kemampuan. Ini masalahnya kita ni, bila buat ibadah korban, kita akan cari tempat yang murah. Itu masalah kita. Lah, buat kat mana korbannya? Buat kat luar negara. Saya kata, kenapa buat kat luar negara? Murah, 300,500. Ya ilaha illallah, kak, tak sama kak. Bang, tak sama bang. Ni, kita dekat Ceras ni, dekat Kajang ni, dekat Bangi ni, berapa banyak tempat-tempat yang masih belum cukup lembu untuk dikorbankan. Betul tak bang?
Bang, mula kat sini dulu bang, kampung kita, taman kita. Ni, dekat sini, kawasan-kawasan, mesti ada kawasan PBRT, kawasan rumah-rumah kos murah. Dekat situ mesti ramai ibu-ibu tunggal. Ramai anak-anak yatim yang duduk dekat dalam rumah itu. Dia panggil B40. Dia tak semesti asnaf. Asnaf ni kalau ada, alhamdulillah. Macam baru ni ada satu surau, bagus surau tu. Dekat Semenyih. Dia sembelih 7 ekor lembu. Tuan-tuan tahu tak? AJK dia punya aktif. Dia pergi cari berapa ramai asnaf. Lah daripada ramai-ramai itu, jumpa 5 orang asnaf yang berdaftar dengan lembaga zakat Selangor. Dia punya lembu 7 ekor tu, dia dah kira dah siap. Potong bagi 80 kilo daging korban untuk asnaf. Sekarang ni ada 5 orang. Bagi 2 kilo seorang, baru 10 kilo. Ada lagi 70 kilo. Ustaz nak bagi siapa? Saya kata, kenapa korang syadid sangat? Susah sangat tu. Takkan tak ada orang B40? Pergi bagi B40. Yang penting susah. Bukan mestinya orang zakat. Orang terima zakat semata-mata. Kalau ada orang terima zakat, lagi bagus. Kalau dah, dia kata, Ustaz, kawasan kami tu semua nampaknya M40 belaka. Belagak juga. M40 semua, Ustaz. B40 tak ada. Oh, okey. Pergi cari jiran kampung sebelah. Ada tak B40? Mesti ada kan? Ada ni. Okey, kat sana ada dekat 10 orang. Bagi. Lepas tu pergi jiran sebelah sana pula. Ada 15 orang. Bagi. Sampai habis. Kena kerja kuat sikit. Itu ketakwaan. Tu AJK lembu ni, takwa dia orang besar tau. Ini korang makinya AJK lembu. Hanya semata-mata tak jelas kiraan. Ni saya nak bagi tahu pada AJK, korang buat macam tu je, senang. Ini kos. Lembu harga 5,800. So, baki lagi itu ada 5,000 lebih. Ini kos. You all nak terima ke? Tak ada. Tolonglah buat kerana Allah. Semuanya. Saya nak semua untuk lembu. Okey, kalau gitu, tuan beli sendirilah lembu. Tuan buat sendiri, tuan berlapas sendiri. Silakan. Tak nak pula dia. Bang, tak boleh bang. Sebab itu ada kepakaran, betul tak? Saya pergi Kelantan. Tukang sembelih di Kelantan, bayar RM150. Sebab masa arwah ayah saya hidup, penyembelih tu, kita panggil Pok Mak tu. Mullah dia tu Pok Mak. Meninggal dah dia. Tukang sembelih. Dia ni kalau sembelih lembu tu tak ada bau. Sembelih kambing, tak ada bau hanya kambing. Saya pun tak tahu apa dia buat. Dia akan cocok atas lantai tanah, dia cabut. Lepas tu dia lah bersih, bau dia sembelih. Lembu, kambing tak ada bau hanyir. Itu orang dia lah. Saya tak ada masalah. Hanyir tak hanyir aku makan semua. Sebab dia arak semua, bau tu. Tuan-tuan puan. Kepakaran, bayar. Salah ke bayar? Tak salah. Tukang pelapah, bayar, tak salah. Tapi bayar daripada kos yang telah dikira. Barulah tak gaduh. Ini sunnah Nabi SAW. Dan kita nak adalah ketakwaan. Sebab kalau dapat AJK macam tu, sangat bagus tuan-tuan. Ni tidak, kita duduk sibuk nak buat kat luar. Saya tak setuju je. Minta maaf lah, saya tak setuju. Tapi saya buat. Saya buat sembelih seekor lembu kat Malaysia. Dan saya bayar 350, 400 saya hantar keluar. Saya tolong juga. Tapi saya tak ambil tahu pun yang tu. Saya ambil satu bahagian. Lembu tu besar ke kecil, saya tak tahu. Saya serah kepada NGO tu. Semoga diorang buat yang terbaik. Tapi saya dulukan seekor lembu saya kat sini. 4,000, 5,000 saya habis kat sini dulu. Sebab apa? Saya tengok sendiri lembu itu disembelih, dipotong, kemudian diberi kepada asnaf-asnaf, diberi kepada makcik-makcik, B40 dan seumpama. Itu baru ni orang tanya, Ustaz, saya nak buat ni lah, nak buat apa? Nak buat wakaf. Kata wakaf apa? Wakaf telaga. Dekat mana? Afrika. Jauhnya. Saya kata, kenapa tak buat kat Malaysia? Malaysia orang tak pakai telaga. Memang orang tak pakai telaga, orang pakai kowe. Orang pakai kuku. Orang pakai apa ni? Yang servis bagus, yang ni, dia orang ni lah. Dia datang on time, bayar, sangat profesional yang bersih ni. Macam surau masjid kita ni ada orang wakaf ni lah, kowe.
Ada kan? Satu kan? Satu. Display? Apa tu? Barang MB? Display? Tak faham dia? Oh, tengok. Ada. Tengok. Semua ada. Macam kowe tu bagi saya, kalau orang yang wakaf kowe tu, dia macam wakafkan telaga dah kat surau kita ni, masjid kita ni. Betul tak? Sebab orang boleh minum. Fakulti saya mula-mula buat. Saya buat 3 kowe. Saya letak satu, adik Sultan Selangor, Tengku Arafiah, dia bagi satu. Lepas tu saya, bapak saya punya satu, depan bilik saya letak. Satu lagi, dalam bilik rehat pensyarah. Letak 3. Satu kowe yang besar tu, dekat 4,900 masa saya beli untuk besar. Beli cash. Cash. Dia beli tak ada masalah. Tapi nak servis tu. Servis setahun 700 lebih. Kalau kita ambil 2 tahun terus, dia akan jadi 1,400. Dia ada potongan sikit lah, 1,200 ke 1,300 gitu. Saya kena cari orang wakaf, orang yang nak bayar makan. Yang depan bilik saya tu tak apalah, arwah ayah ni saya bayar lah. Dah berapa tahun lah, hampir kat 11 tahun. Setiap hari saya tengok budak-budak minum, 300 orang tak kurang. Bang, penuh bang. Sampai orang yang cuci kowe kata apa? Dia kata, ustaz, banyak-banyak tempat saya servis, inilah paling yang 3 yang saya servis semua yang memang sangat-sangat kotor. Sebab apa? Penggunaan dia terlalu kuat. Biasalah air kan kuning ya, budak-budak minum bang. Waktu malam saya datang, kadang saya balik lambat tau. Kadang-kadang saya habis kuliah ni, saya balik masuk pejabat balik. Saya balik pejabat, lepas isyak saya balik pejabat buat kerja sikit. Luar bilik saya bunyi lah, terkeng. Selalu kat UKM ni orang kata hantu. Saya pun habis siap kerja, bunyi kakak-kakak, saya keluar. Sebab tak ada orang kan. Takut ada pencuri ke, kita tak tahu. Tuan tahu tak apa yang saya jumpa? Jangan ke mana-mana. Kita bagi lalu azan, kita sambung selepas ni. Allah.
Tuan-tuan perempuan, tuan-tuan tahu bila malam saya buka bilik, bila buka tengok kakak-kakak yang makcik cleaner dia panggil Indonesia kan, makcik cleaner yang cuci fakulti tu malam-malam dia nak ambil siang hari, pelajar-pelajar terlalu ramai minum, tak cukup, penuh, habis dia orang datang pukul 10, masa tu air dah mula banyak, dia orang datang dengan botol yang besar untuk dia orang bawa balik minum ke rumah. Kan pahala tu, betul tak? Yang kita nak pergi buat ke Afrika, kenapa? Tak apa, ke Afrika ada orang kaya dia, jiran-jiran keliling dia pun ramai yang kaya-kaya, biar dia orang bagi. Kita kemudian kita dahulukan tempat kita dulu. Gunakan kaedah apa? Kaedah zakat. Mana boleh pindah zakat daripada Selangor kepada wilayah kepada Perak tak boleh. Sebab apa? Zakat kat mana kau dapat rezeki, kat situ lah kau bayar. Saya kerja kat UKM, saya bayar dengan lembaga zakat Selangor. Tapi sebab saya ada program-program, saya jadi duta, ceramah TV, saya bayar juga kat wilayah. Nampak tak? Jadi maknanya kena tahu kat mana kau dapat rezeki, kat mana kau nak sumbang balik. Tu dipanggil ketakwaan. Itu bulan 10 Zulhijjah ni banyak dia mengajar sebenarnya. Dan yang terakhir sebenarnya dia ajar apa? Daripada 10 Zulhijjah ini, daripada pemberian kita apa saja yang kita buat, tafsir ruh takaful al-ijtimai. Dia nak mengajar kita ini saling menolong antara satu sama lain. Sebab masa berlaku kita buat ibadah korban, kan kita datang ramai-ramai. Ada orang bawa pisau, dia betul-betul guna pisau dia. Ada orang dia datang bawa pisau, gaya tu macam hantuah. Sampai-sampai dia tak buat apa pun, dia menyembah banyak. Dia jadi penglipu lara, membawa. Tak kisahlah bawa cerita apa pun, cerita inu lah, cerita politik lah, cerita apa, dia cerita dia dalam tu. Orang gembira dengan kehadiran dia. Pahala. Sebab dia tak reti nak motong. Kan dia potong salah, kena jari kan putus pula. Jadi dia menggembirakan hati orang, pahala. Ada makcik-makcik yang kat belakang kan, yang bising kat belakang, bukan buat kerja mana tu. Yo. Dia cakap je, tapi makanan siap. Sebab apa? Kawan-kawan tu dapat buatkan kerja sambil-sambil galik sembang dengan dia, siap, tak rasa letih, tak rasa apa, siap. Pahala tak? Pahala. Sebab apa? Dia panggil takaful al-jama'i. Tolong-menolong tu yang penting. Tu buat rewang-rewang ni, dia nikmat tau. Tapi zaman sekarang dia dah makin kurang dah. Orang dah catering, dah datang, di mana tempat saya? Ambil sikit, makan. Dia dah tak ada dah nak nolong, basuh pinggang, angkat pinggang, tak ada dah. Sebab apa? Sebab dia dah budaya itu dah makin kurang. Orang dah makin sibuk, kan? Tak apalah, kita faham lah situasi itu. Tapi nak bagi tahu, yang paling penting, kita saling menolong. Ada setengah orang kan, tiap-tiap tahun dia korban. Tiap-tiap tahun dia korban seekor lembu. Dia buat 2 ekor, satu dia punya, satu lagi tu dia bagi pada masjid. Ada orang kaya je, macam tempat saya ada, dia akan bagi 1 ekor pada pihak masjid atau surau. Selalu surau lah, masjid banyak surau. Surau ni, tuan-tuan tahu dia buat apa? Bila dapat seekor lembu, tuan ni pula dia kata terpulang pada surau nak buat apa. Apa yang surau buat? Okey, nazir kita, apa nazir nak buat? Kalau kata tiba-tiba ada orang bagi seekor lembu, nazir nak buat apa? Apa? Bagi-bagi? Nak sembelih tu, sembelih apa tu? Nak sembelih tak? Sembelih.
korban. Nama siapa? Nama Nazir. Macam mana nak pilih tu? Itu paling bahaya Nazir. Pilih, nampak betul rupanya anak beranak saja. Cucu Nazir, sepupu Nazir, habis itu mati lah Nazir. Dia mesti buat secara Quran. Quran ni letak dalam tu undian, ambil semua jemaah masjid yang susah-susah ni, kumpul letak dalam satu Quran, panggil orang lain, Nazir berkecuali. Bagi kepada seorang yang dipercayai, iaitu imam yang dihormati. Imam satu, imam dua, tak kira sangat, dia akan buat. Satu. Haji satu. Dia satu dapat 7. Buka, siapa yang bernasib baik, dialah yang dapat. Boleh? Itu satu. Nombor 2, ada yang pihak masjid bijak lagi, dia pandai cari duit. YP itu non-Muslim. Saya mau bagi 2 ekor lembu sama ini suara untuk korban. Siap, boleh ambil tak? Dia bukan Islam tau. Boleh ambil tak dia? Orang JKA? Ambil je JKA dia apa? Ambil. Ada yang telefon, Ustaz boleh ke ambil Ustaz? Dia ni bukan Islam Ustaz. Bang, kau ambil je bang. Kau dia bagi duit pergi haji, kau pergi haji. Betul tak? Kecuali kau tahu lah dia ni memang menang judi semalam. Itu tak boleh lah. Saya dengan ini menyumbang 2 ekor lembu daripada hasil judi saya semalam. Itu tak boleh lah. Itu dia dah mengaku siap-siap dah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi dia kata, ambil. Ini hadiah daripada saya. Daripada my business. Kau tak payah kaji bisnes apa dia buat. Orang Melayu pun ramai dia bisnes hasil daripada rasuah. Tapi kita ambil juga kan. Tak perlulah cari sampai mendalam. Yang penting dia bisnes pasir ke, bisnes makanan ke, tak kisah. Yang penting ambil. Jangan kaji sampai ke dalam. Macam mana dia dapat projek tu, habis lah kau. Memang tak dapat lah duit dia. Bila dapat, Nazir pun fikir. Memandangkan kita ada masalah kewangan. Semenjak Selat Hormuz kena tutup. Jadi, saya sebagai Nazir, kita bermesyuarat nak mencadangkan. Kita jual murah-murah sikit. Boleh tak? Kita buat biasa, lembu biasa, semua 900 kita ambil. Yang ini kita ambil lah 600 saja. Boleh tak? Boleh tak? Duit tu masuk ke mana? Masuk tabung masjid. Bijak. Bukan tabung Nazir. Tabung Nazir. Akaun Nazir. Dia mesti tabung masjid. Jadilah pendapatan ke masjid. Boleh tak? Boleh. Dan dia pilih pula daripada untuk 600 tu bukan AJK saja, dia pilih kepada orang-orang yang tak biasa melakukan ibadah korban, dan dia orang ni duit pun limited. Kita bagi dia ambil. Lagi bagus, baru dah satu masjid tu. Dia buat ni tau, dia ambil RM600. Ada seorang hamba Allah makcik tu, dia kata, dia dah, ni bagus Nazir ni. Dia bagi dia bukan Nazir, pengurusi surau. Dia bukan Nazir, dia surau kan. Dia bagi pengurusi. Saya ni ada 300 je. 300 lagi tu, boleh tak saya nak pinjam dengan siapa-siapa? Saya pinjam dengan jiran ke apa dulu, nanti saya bayar balik. Ataupun saya bayar balik pada pihak surau nanti. Saya bayar dulu. Dia nak blok satu je. Tinggal satu bahagian je. Makcik ni tak pernah buat ibadah korban sebab dia tak ada duit. Pengurusi ni pula, dia ni orang baik. Tak apa makcik, mai saya ambil, saya tambah duit saya. Naik beli rumah saya. Saya bayarkan untuk makcik. Tak apa makcik, tak apa makcik carilah nanti makcik minta dengan anak-anak, nanti kumpul-kumpul kopi bayar balik. Tak payah, makcik kira consider done. Cakap orang putih pula. Anggap selesai makcik. Ni makcik punya bahagian. Itu dinamakan pahala. Padahal pengurusi boleh guna kuasa betul dia. Tak payah bayar makcik. 300 pun cukup. Dia bagi tahu je, makcik ni tak payah bayar. 300 dia kira tak payah bayar. Dia seorang 300. Boleh kan? Tak. Pengurusi keluar duit dia bayar 300. Cukupkan 600. Itu takwa dan itu dia panggil takaful jamaiyah. Hebat. Sebenarnya banyak kita boleh belajar tu kan. Daripada
ibadah haji ni. Haji lagi banyak lah. Ni ibadah korban. Sebenarnya kalau kita hayati betul-betul, kita boleh mengeratkan satu rahim. Letakkanlah politik tu kat luar. Jangan tuan-tuan masukkan semua politik dalam bab-bab ni tuan. Gaduh ni. Ini musim-musim sekarang ni musim nak gaduh je semua ni. Elakkan. Masjid bukan tempat untuk kita nak berpolitik. Tapi saya tahu tuan-tuan ada pegangan politik masing-masing. Masa makan silakanlah sembang-sembang, tapi jangan menyebabkan perbalahan. Betul tak? Bila gaduh, dia jadi masalah lah. Ni imam ni dia pangkah A, aku pangkah B. Aku tak nak semayang belakang dia. Sudahlah. Habis kau nak semayang belakang siapa? Macam mana? Oh, saya tak mau semayang lah. Nampak kapet ni tak berapa nak hijau ni. Nak cari kapet warna lain pula. Apa kau ni? Sampai warna surau pun kau bising. Kau cari. Tak boleh lah macam tu. Betul tak? Tak boleh. Saya pernah ada seorang kawan punya ni, dia tak boleh tengok warna-warna tertentu. Tengok surau, ni surau ni tak boleh ni. Cari warna lain, biar warna putih. Neutral. Apa betul kau merepek ni? Surau masjid bukan boleh kita jadikan tempat boleh. Akhirnya kita bergaduh. Tu saya pakai ikut dan. Semalam saya pakai jubah, pakai skopiah. Hari ni saya pakai songkok tinggi. Tak pakai topi lah lagi. Sebab apa? Sebab saya tak nak orang dia melabel-labelkan. Tak payah. Kita semua tahu apa kita nak buat. Kita orang Islam kena bersatu padu. Itu yang saya nak ajak. Bila kita tak kuat, bila kita lemah, tidak ada yang tadi takaful jama'i tadi, di mana-mana pun kita berada, kita akan nampak lemah. Percaya cakap ni. Sebab saya pegang data tuan. Kita buat kajian semua data. Orang Melayu kita di mana-mana kau berada, kau tetap macam tu juga. Nah, yang pegang halal, persediaan halal, bukan Bumi Putera, lebih 60%. Orang Melayu tetap bawah 40%. Sebab apa? Sebab kesungguhan. Sebab kita kena ke depan. Bila kita ramai halal, banyak segi halal, lagi kita akan lebih kuat. Banyak budak-budak, anak-anak murid kita, anak-anak kita daripada universiti akan keluar jadi pekerja. Sekarang ni yang ada segi halal seluruh Malaysia syarikat yang ada seluruh Malaysia 10,000 syarikat saja. Maknanya tak banyak. Sekarang ni dah ada pula usaha-usaha tak nak guna segi halal, nak guna macam dekat luar negara. Dia panggil apa? Muslim friendly. Tuan-tuan, itu bukan halal. Muslim choice. Pemilihan Muslim. Tak boleh. Kau kena guna halal saja yang boleh diletakkan. Sebab apa? Sebab dia orang kalau boleh tak nak ambil si halal ni. Detail si halal ni. Tak kira orang Islam, tak kira orang bukan Islam. Detail kami nak. Itu sebab bila dah macam tu, kalau dah ada 10,000 syarikat, tuan-tuan, kalaulah satu syarikat, sebab saya cadangkan pada negara, pada kerajaan, wajibkan macam bank. Mesti kena ada 5 orang pakar dalam bidang pengajian Islam duduk dekat situ dan pantau. Kalau tak, jadilah macam kulit biskut yang kena bulu babi tu ni kat Melaka. Sebab ambil dah dapat si halal, dia pecat je orang yang dapat si halal, yang ada CJ halal tu, yang eksekutif halal, dia keluar kan. Bila time nak hidup kembali, dia ambil lagi. Ni kita ambil secara tetap 5 orang. Kata 5 orang, kita akan dapat 55,000 peluang pekerjaan untuk anak-anak kita keluar dari universiti. Nampak tak? Peluang pekerjaan. Itu sebab orang Islam kena kuat. Baru kita boleh buat macam-macam dasar. Tapi kalau kita lemah, kita gaduh, kita bertelagah, kita pun tak tahu apa kita nak, akhirnya anak-anak kita masa depan nak beli rumah pun takkan mampu lepas ni. Na'udzubillah. Sebab itu saya tekankan, sangat-sangat saya tekankan, kita kena kuat. Bulan haji ni adalah bulan perpaduan. Orang pergi haji, dia orang bersatu padu. Semua pakai baju putih, sama je. Tak ada beza. Kaya, la farqa baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Taqwa. Kaya miskin sama je semua. Kita kat Malaysia, ibadah korban sama je. Kau kaya, kau miskin, kau tetap saling gotong royong untuk menjayakan
majlis penyembelihan. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan, mari kita sama-sama ambil semangat bulan haji ini, bulan untuk kita saling hormat menghormati, kita saling fikirkan macam mana kita nak mengimarahkan masjid kita ini, buatlah yang terbaik. Ya, bangunkan ekonomi orang Islam kita di mana-mana pun lah, tuan-tuan dan puan. Semoga Allah merahmati kita. Saya doakan tuan-tuan dan puan dipermudahkan urusan insya-Allah, dipanjangkan umur dan dipermudahkan urusan ibadah korban 21 ekor tu. Banyak tu 21 ekor tu. Ya, 21 ekor. Ya. Nak tanya? Silakan. Boleh. Mana? Nak tanya soalan mana? Siapa? Salam. Mana korban bukan kita lihat pada setiap orang ada satu bahagian, tetapi kita boleh niatkannya untuk keluarga kita, walaupun satu bahagian. Selama ini yang orang yang bahagian ini adalah satu bahagian satu orang. Jadi saya nak berkata dosa perkara ini nak dengan menurut di zaman Rasulullah, satu ekor kibas boleh niatkan untuk dirinya dan keluarganya. Ada seekor lagi kibas niatkan untuk Rasulullah dan juga umatnya. Jadi yang penting benda tidak dimaklumkan, diwar-warkan sama pada setiap umat Islam sebenarnya. Dan kita masih berpandangan bahawa satu bahagian adalah untuk seorang. Jadi tidak ada dosa. Terima kasih. Sebab tadi saya maklumkan bahawa ibadah korban itu luas maknanya. Cuma kenapa kita difahamkan satu ekor lembu, seekor itu unta, satu kerbau, 7 bahagian. Betul tak? Kambing hanya seorang, satu bahagian saja. Maknanya sekambing untuk seorang, satu kepala je. Maksud bahagian itu ialah satu pemilik nama. Muhammad Izhar satu, Muhammad Arifin satu, Zakaria satu, cukupkan 7. Dalam satu lembu 7 orang, iaitu 7 bahagian. Cuma niat tu macam Nabi sebut, hadza li wa li ahli. Ini aku punya dan juga ahli keluarga aku. Memang semua dapat. Tu sebab isteri tak korban, suami korban. Isteri dapat tak pahala? Dapat pahala. Tapi bahagian korban itu seorang je. Dalam seekor lembu. Satu bahagiannya. Kalau satu ambil satu bahagian, dia ada 7. Dia tak boleh ambil lebih daripada 7. Sebab itu ulama' dia letakkan 7 bahagian untuk 7 nama kat situ. Agar orang tak confuse. Sebab sekarang ada lembu, dia panggil lembu sador. Harga dia 17,000. Dia bila 17,000, boleh tak kita ramai-ramai buat 17 orang? Tak boleh. Sebab sador ke, sendu ke, tetap 7 bahagian. Satu kepala, iaitu satu bahagian, satu kepala, tetapi dia membawa untuk nama-nama yang lain. Untuk diri dia. Hadali wali ahli. Ini untuk aku dan ahli keluarga. Jadi ahli keluarga dapat jugalah. Nampak? Ya? Oh, masa niat. Masa niat tu itulah AJK kena mainkan peranan tu lah. Oh ya. Boleh. Sebab nak memudahkan juga si tukang melih tu, takut dia terabur ke. Kan, dia sebut nama yang 7 je lah. Yang lain tu niat tuan-tuan punya badan. Niat sendiri. Tak perlu pun orang yang tukang sembelih tu. Dia mewakilkannya. Jadi dia sebut nama ketua-ketua 7 tu. Tapi setiap 7 orang itu dia mewakili keluarga masing-masing. Kalau gitu tak settle masalah. Saja Encik Abdul Aziz, isteri dan anak-anak. Oi, lambat bila nak siap ni. Tak apa, dia yang penting kita yang bagi. Saya pun wakil je. Saya wakil kepada orang tu sembelih. Li wali ahli. 7 bahagian tu untuk aku dan ahli keluarga.
Nampak? Lepas tu 7 orang tu bagi-bagi pula. Begitu. Cuma baru ni ada viral. Kalau kita tak niat sunat jadi wajib, itu tak betul. Tu dalam mazhab Hanafi, ya. Dalam mazhab Hanafi tak bila kita ada kemampuan, korban itu jadi wajib. Itu sebab orang Pakistan, orang India, dia akan korban walaupun seekor kambing. Sebab bagi dia wajib. Macam kita sunat dalam mazhab Syafi'i. Jadi kalau kita tak sebut saja aku buat ibadah korban 1 bahagian atau 7 bahagian atau seekor kambing kerana Allah Ta'ala, perlu tak sebut sunat atau tak sunat? Perlu tak? Perlu tak sebut sunat? Tak perlu. Perlu tak sebut wajib? Tak perlu, kecuali nazar. Jadi kalau tak memang nak sunat, niat saja aku sembelih, saja aku korbankan seekor lembu 7 bahagian kerana Allah Ta'ala. Sah tak? Sah. Dia takkan bertukar daripada kos tak sebut apa-apa jadi wajib. Tak. Sebab asal hukum ibadah korban adalah sunnah. Jelas? Jelas kan? Ji? Itu untuk mudahkan sebenarnya. Ji, silakan. Ya. Ya, semua dia punya. Sebab apa dia tak jadi 7 bahagian dah. Sebab nazar tu untuk 7. Sebab dia niat, kalau aku dapat projek A, aku akan korban 5 ekor lembu. Dia punya. So tak kacau orang lain lah. Ya. Wallahu a'lam. Masjid urus lah. Masjid urus semua. Ya, betul. 5 bagus lah. Kalau ramai orang nazar ni kan bagus. Suruh nazar lagi. Okey? Ya, Ji. Ya, ada salah. Di tahunan? Kedah? Aku suruh. Dia minta 800. Ni, surau ni. Dia minta 850. 800 duit lembu. Satu bahagian 800 tu lembu. Lepas tu 50 lagi duit pengurusan. Masalahnya AJK masjid tak bagi tahu lembu tu berapa ringgit. Itu masalah. Itu yang AJK akan dilembukan. Itu sebabnya AJK kena maklum, bagi tahu siap-siap. Kalau 800 bermakna seekor lembu 5,600. Lebih mahal, lebih murah daripada lembu masjid kita ni. Lembu kita 5,900. Kan? Jadi maknanya lembu yang dekat dia tu mungkin 5,600. Jadi pastikan besar lembu, berat lembu adalah 5,600. Dia tak boleh tipu. Sekarang ni tak boleh tipu. Dia tengok, dia orang timbang pun orang tahu dah berapa ni, yang berapa ribu punya ni. Jangan kelentong. Orang dah celik dah. Kan? Jadi oleh sebab itu AJK dia kena bagi tahulah, okey dia nak RM50 duit pengurusan. Boleh, kita boleh bagi. Cuma kena declare lembu kita tu berapa. Harga dia 5,600. Beratnya berapa kilo. Dia nak tahu harga lembu ni, tengok kepada berat lembu. Bukan dia main anggaran dia. Memandangkan tanduknya melonggong gitu, itu 5,600. Kalau tanduk macam ni, mati kita. Itu yang akhirnya AJK lembu itu dilaknat sampai mati. Jadi jangan menyebabkan lembu kita bergaduh. Ya? Kita buat ibadat korban adalah ibadat sunnah. Jangan mencemarkan sunnah dengan penipuan ataupun perbalahan. Jelas eh? Nanti bagi tahu dia. Alamak. Ini masalah Panggil saya pergi ceramah dia tu. Tahu lah aku ajar dia macam mana. Sebab itu dah ni benda-benda dibincangkan dalam apa? Kalangan ulama. So dia tak boleh nak marah itu. Kau buat sendirilah gitu. Itu mak cepat marah, itu hati cepat koyak. AJK lembu tidak boleh koyak. AJK sekali lagi.
Wah, ini tanyalah ustaz ni. Bila balik ni? Okey. Untuk tak boleh, haram. Upah tak boleh. Tak boleh niat upah daripada daging korban. Tak boleh. Semua tak boleh. Jangan niat upah. Niat pembahagian daging. Sama. Semua bagi sama je semua. Termasuk orang yang buat kerja banyak, orang buat kerja sikit, semua sama je. Tak bolehlah orang tu dia potong banyak. Kenapa kau dapat dua bekas? Sebab aku yang potong banyak. Tu upah, dia kira upah. Tak boleh. Sama. Ya, sama. Jangan niat upah. Niat upah haram terus. Bagi tak apa, niat bagi je lah. Mana bagi pembagian tu sama. Tak boleh tiba-tiba haji datang, Ustaz, bagi saya satu lagi. Kenapa? Saya buat 2 ekor je, Ustaz. Kenapa haji nak lebih pula? Haji buat 2 ekor. Ya, upah lah. Saya buat lebih sikit, orang lain buat 1 je. Tak boleh. 1 je, Haji. Ya. Sama. Boleh? Boleh? Tak boleh, kena bagi sama. Tak boleh niat ambil bahagian tu untuk orang yang buat kerja. Itu dah niat upah tu. Walaupun tidak niat, tapi perbuatan itu tanda upah. Bila kau motong, automatik kau dah tahu dah kau akan dapat tulang. Lebih bahaya lagi, bila kau rajin sikit, confirm kau akan dapat ekor. Itu lagi parah. Dia tak ada, semua dapat sama rata. Dan tak boleh nak asingkan, ini untuk petugas, ini tak petugas. Sama je semua dapat. Kalau dia dapat banyak tu, banyak tu. Nak upah, lain cerita. Ambil lebih duit. Okay? Hati-hati. Memang tak niat, tapi perbuatan tanda kepada niat. Ya, saya tak berzina, tapi berzina. Saya tak niat sahaja aku zina. Tak boleh. Sahaja aku makan riba. Tak boleh. Kau makan riba dah tu. Bila kau buat perkara-perkara yang membawa pada riba. Wallahualam. Dah, cukup lah tuan-tuan. Esok kerja. Kita sambung dengan ustaz-ustaz yang lain. Dia kalau bincang bab hukum ni sampai pagi esok tak habis. Memang best. Sebab dia hukum ni sentiasa ada masalah. Tapi baguslah tuan-tuan sedar. Jadi semoga perbincangan seperti ini menghidupkan lagi dan menyebabkan kita lebih tahu tentang hukum hakam, insya-Allah. Jadi apa yang baik itu, satu lagi sebelum saya habis, baru tadi ada orang tanya soalan, Ustaz, saya ni dah niat untuk buat ibadah korban. Dalam Islam, kita bila dah buat ibadah korban, jangan cukur apa semua. Saya ni isteri, Ustaz, kalau tak cukur bulu ketiak tu macam mana? So macam tak? Cukur tu sunat saja. Tapi sampai kau suami muntah, tak payahlah. Untuk orang lelaki okey lah. Orang perempuan, you kena jaga hak suami juga. Setakat cukur tu tak apa. Cukur lah bulu ketiak tu. Cukur 10 hari macam ni tu keluar, ya Rabbi. Ya, jadi kena faham jugalah untuk orang perempuan lah. Nah, jangan sampai peringkat tak cukur bulu ketiak pula. Ni baru tadi saya datang ni, orang telefon tanya. Dia kata, boleh tak saya nak cukur? Dia kata, cukur. Kan suami marah lagi, susah pula. Ya. Untuk orang lelaki je, dirisai janggut jangan cukur. Lelaki tak ada masalah. Wallahualam.
Kita dah bayar semua, lepas tu dah bayar kepada surau, lepas tu lembu tu hilang kena curi. Maka yang memegang amanah kena tanggung. Mana kalau masjid ni, AJK masjid kena cari duit untuk tanggung balik. Dan semua AJK lembu kena kutip duit sama-sama dia orang untuk bayar balik. Sebab dia diamanahkan untuk jaga lembu. Itu sebab dia kena bayar AJK ni. Faham tak? Bukan nak suruh bayar sangat tak? Mana kena tahulah hak dia orang. Dia kena jaga lembu, kadang-kadang kena ada orang tidur malam kat sini. Siapa nak jaga? Bayarlah satu malam RM100 jaga lembu. Kan? RM50 jaga lembu. Kan dah hilang seorang. Hilang satu, tanggungjawab yang memegang amanah. Ya? Wallahu a'lam. Jelas? Ada hilang ke? Tak. Ni kalau jaga lembu bagus ni. AJK penjaga lembu di waktu malam. Ni zaman-zaman gawat dia, orang curi banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallahu minna wa minkum.